Okey, hari ini berkesempatan melawat ke kebun yang ditanam santan. Kita tengoklah, macam nak hujan, mendung. Tapi tak tahulah, ikut pada kata Kak Long, dia hanya mendung saja, dia tak sampai pun hujan ni. Ni yang ditanam pada bulan 9 hari tu. Ada yang mati juga. Nanti saya sulam tanam semula lah. Dan ada yang hidup subur. Ini nampak subur. Ini dia macam merengkit sikit. Di minggu yang dulu dah ditanam pun tak nampak kesan lagi. Mungkin belah dalam dia ada pertumbuhan. Yang ini nampaknya subur ni. Subur sangat. Okey lah ni. Memang tanda-tanda kalau 2 bulan macam ni lah. Ni pun ada. Pokok kelapa ni akan datang nanti. Bila musim hujan mula melanda, saya akan tanam. Dan alhamdulillah hari ni dapat tambah nanas MD2. Kita cubalah tengok, mana tahu. Alhamdulillah, ini hasil kerja nanas ni, hasil kerja Kak Long. InsyaAllah berkat doa Kak Long tumbuh subur. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi nanti.